Lepas dia lepaskan tangan dia, si Sumamah pergi ambil, dia bersihkan badan dia bersihkan pakaian dia ambil air sembahyang di mana yang wuduk yang dia ambil oleh umat Islam pada ketika itu, sebab dia kena ikat dekat tiang, contohlah tuan tiang kat depan tu kan. Tapi dia nampak macam mana wuduk yang diambil orang Islam daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dia pergi ambil wuduk, dia basuh walaupun tak lengkap tuan-tuan. Dia berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam keadaan ketika terpinga-pinga tuan-tuan. Apa hal dia ni? Orang dah lepas, pergilah balik, pergilah belah. Yang kau nak duduk sini lagi, apa hal? Nabi senyum je tuan-tuan. Tangan Nabi duduk kat bawah pesat, dia tengok diam, senyum je tengok dia. Apa pasal, kenapa semua mah? Ya Muhammad, ajarkan aku kalimah bagaimana aku nak sebutkan yang di mana untuk aku masuk Islam. Tersenyum, semua dalam terpinga-pinga tuan-tuan. Kita orang pun yang duduk, kita orang lah yang semua yang duduk situ pun terpinga-pinga. Kita tengok macam mana dahsyat metodologi dakwah Nabi SAW yang diikat dia dekat bangkit, diikat dekat tengah-tengah masjid, rupanya bukan kosong tuan-tuan. Setiap waktu asar, lepas zuhur, ada je kuliah Nabi terbiah, dia duduk dengar tuan-tuan. 3 hari betul-betul. Hari pertama, Nabi ajak dia, dalam keadaan nak masuk Islam tak? Tak nak, aku benci kau Muhammad. Aku macam mana pun macam ni, sekian-sekian. Tak apa, Nabi relax tuan-tuan. Lepas solat zuhur, Nabi buka kuliah ringkas. Dia dengar tuan-tuan. Lepas asar,